Sekiranya anda menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan Frog VLE anda perlu laporkan isu-isu tersebut kepada pihak sokongan kami. Anda boleh membuka tiket sokongan baru dengan menggunakan portal bantuan kendiri. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan cara untuk melaporkan insiden baru dengan menggunakan portal bantuan kendiri. Perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah membuka browser dan typekan alamat web di atas bar alamat. Kemudian, anda akan melihat skrin log masuk. Typekan kod sekolah anda di dalam kotak nama pengguna dan typekan kata laluan yang diberikan di dalam pad Go Live di dalam kotak kata laluan. Kemudian, klik pada butang Login. Skrin seterusnya yang akan dipaparkan adalah skrin Change Password. Di sini, anda perlu typekan kata laluan yang diberikan di dalam kotak yang pertama. Kemudian, masukkan kata laluan yang ingin ditukarkan pada kotak yang kedua dan ulanginya pada kotak yang ketiga. Kata laluan tersebut haruslah mempunyai huruf besar, nombor, aksara istimewa dan kata laluan tersebut haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 6 aksara. Klik pada butang Save dan kata laluan anda telah ditukarkan. Klik pada butang Next pada mana-mana skrin yang kelihatan sehingga anda dikembalikan pada skrin utama. Di skrin utama, anda akan dapat melihat bar biru yang mengandungi menu di dalamnya dan tab yang berlabel Support. Menu yang seterusnya akan terpapar di bawahnya sekiranya kursor anda berada di atas label tersebut. Di dalam menu yang terpapar, anda perlu klik pada insiden untuk membawa anda kepada seksyen insiden. Daripada seksyen insiden, anda perlu klik pada butang Create Incident. Di dalam skrin ini, anda perlu memasukkan perkara mengenai insiden anda. Di dalam kotak pertama, anda perlu memberi tajuk kepada insiden anda. Tajuk di dalam kotak ini sepatutnya tajuk kecil untuk isu yang dihadapi oleh anda. Seterusnya, anda perlu memilih kategori untuk isu anda daripada senarai terturun. Anda perlu memilih kategori yang sepadan dengan isu anda atau pilih VLE Others sekiranya ia tidak tersenarai. Selepas itu, di dalam kotak huraian, anda perlu memasukkan deskripsi penuh mengenai isu yang dihadapi oleh anda. Anda perlu melaporkan semua isu yang dihadapi dan log masuk nama pengguna yang menghadapi masalah dan langkah replikasi bagi isu tersebut. Di dalam kotak school, typekan beberapa huruf pertama nama sekolah anda dan nama sekolah anda akan terpapar. Klik pada nama tersebut dan secara automatik, nama tersebut akan terpapar di dalam kotak. Di dalam kotak Reported By, typekan beberapa huruf pertama untuk nama anda dan kemudian pilih nama anda yang terpapar di dalam kotak. Sebaik sahaja anda penuhkan ke semua kotak, anda perlu klik butang Save dan insiden tersebut akan dihantar terus kepada bahagian sokongan.